Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk modul latihan trainer kedua bagi siri pencegahan gangguan seksual daripada Unit Pengurusan Psikologi kali ini. Lihat pada skrin di hadapan anda. Tajuk kita hari ini ringkas tetapi berat maknanya, pencegahan gangguan seksual, pencegahan. Kenapa perkataan pencegahan diulang dan ditekankan? Kerana seringkali kita bercakap tentang gangguan seksual selepas ia berlaku, iaitu fasa merawat atau menghukum. Tetapi hari ini, fokus kita adalah satu langkah ke belakang, bagaimana kita menghalangnya sebelum ia bermula. Kita mahu mewujudkan persekitaran kerja yang selamat, bermaruah dan profesional untuk semua. Persoalan pertama yang sering bermain di minda mangsa atau saksi adalah, bolehkah budaya ini diubah? Atau adakah ini memang asam garam dunia kerja? Jawapannya ada di slide ini. Ya, ia boleh dicegah. Hadirin sekalian, gangguan seksual bukanlah sesuatu yang natural atau takdir yang tidak boleh diubah. Ia adalah tingkah laku. Dan dalam ilmu psikologi, apa jua tingkah laku yang dipelajari, boleh diubah dan boleh dihentikan. Kita perlu membuang sikap pasif. Jangan anggap, alah, biasalah tu gurau-gurau. Pencegahan bermula dengan keyakinan bahawa kita ada kuasa untuk berkata tidak dan kita ada kuasa untuk mengubah budaya organisasi kita menjadi lebih selamat. Namun, tuan-tuan dan puan-puan, halangan terbesar dalam mencegah gangguan seksual adalah persepsi yang salah. Kita sering dikelilingi oleh mitos-mitos yang membolehkan pelaku melepaskan diri dan membuatkan mangsa rasa bersalah. Mari kita bedah 6 mitos utama mengenai gangguan seksual seperti yang terpapar pada Rajah Heksagon ini. Mitos pertama, terpakai kepada berlainan jantina sahaja. Ramai ingat gangguan seksual hanya berlaku lelaki kacau perempuan. Ini salah. Undang-undang dan definisi psikologi tidak melihat jantina. Contohnya, seorang staf lelaki membuat jenaka lucah atau memegang bahagian sensitif staf lelaki lain dengan alasan gurau jantan. Jika penerima rasa tidak selesa dan terhina, itu adalah gangguan seksual. Gangguan sesama jantina, same-sex harassment, adalah realiti yang sering didiamkan. Mitos kedua, jenaka yang menyeronokkan antara ayat yang biasa digunakan adalah seperti, alah, relakslah. Janganlah tisu sangat. Ini ayat biasa pelaku. Mitos ini bahaya kerana ia menormalisasikan kelucahan atas nama humor. Contohnya menghantar gambar lucah atau stiker, double meaning, dalam grup WhatsApp kerja. Pelaku mungkin ketawa, tetapi bagi ahli grup lain yang membacanya, ia mewujudkan suasana kerja yang jijik dan tidak profesional. Ingat, impak, kesan, adalah lebih penting daripada intent, niat. Mitos ketiga, berlaku kepada wanita muda sahaja. Kita ingat hanya wanita muda dan bergaya yang menjadi sasaran. Hakikatnya, gangguan seksual adalah tentang kuasa, bukan nafsu semata-mata. Contohnya, seorang pegawai atasan wanita boleh mengganggu staf bawahan lelaki, atau seorang staf senior mengganggu rakan sekerja wanita yang jauh lebih berusia daripadanya. Sesiapa sahaja tanpa mengira umur atau rupa paras boleh menjadi mangsa. Mitos keempat, pelaku akan berhenti jika mendapat respon. Ada mitos mengatakan, kalau awak marah dia berhentilah. Atau, kalau awak layan, baru dia buat lagi. Contohnya, sesetengah pelaku berasa lebih seronok apabila melihat mangsa marah atau malu, reaksi emosi. Atau dalam kes lain, mangsa yang mendiamkan diri, tiada respon, dianggap sebagai setuju. Jadi, mitos bahawa respon mangsa menentukan segalanya adalah salah. Pelaku berhenti bukan sebab respon mangsa semata-mata, tetapi sebab adanya tindakan tegas dan penguatkuasaan peraturan. Mitos kelima, tidak sengaja ayat seperti, terpegang. Tak sengaja. Sekali mungkin tidak sengaja. Tetapi jika setiap kali berselisih di koridor yang luas pun bahu masih bergesel, atau tangan masih tersentuh, itu bukan tidak sengaja. Contohnya seperti berdiri terlalu rapat di belakang rakan sekerja semasa melihat skrin komputer, sehingga rakan tersebut dapat merasakan hembusan nafas atau sentuhan badan. Ini adalah pencerobohan ruang peribadi yang disengajakan di bawah sedar. Mitos keenam, ia jarang berlaku hanya kerana tiada laporan rasmi di atas meja pengarah, tidak bermakna ia tidak berlaku.
Contohnya, statistik selalunya rendah sebab mangsa takut melapor demi menjaga periuk nasi atau takut dipulaukan. Mitos ini membuatkan kita leka. Hakikatnya, ia mungkin berlaku setiap hari di kantin, di tempat letak kereta, atau di ruang pejabat, cuma ia disapu ke bawah karpet. Tuan-tuan dan puan-puan, setelah kita faham mitos-mitos tadi, kita masuk ke bahagian paling kritikal, apa yang perlu dibuat jika ia berlaku kepada anda. Jangan diam. Ikut langkah-langkah ini. Langkah pertama adalah yang paling sukar tetapi paling penting, anda mesti bersuara. Jangan berkias. Nyatakan dengan jelas kepada pengganggu perkara khusus yang mereka lakukan dan tegaskan bahawa tingkah laku itu tidak sesuai. Anda perlu memisahkan emosi daripada fakta. Fokus pada apa yang dia buat, bukan siapa dia. Serang tingkah lakunya, bukan orangnya. Contohnya, jika rakan sekerja bersiul atau menyentuh anda, jangan hanya senyum kelat. Katakan dengan tegas, jangan bersiul kepada saya, itu gangguan, atau saya tidak selesa dengan cara anda menyentuh saya. Berhenti, itu gangguan. Ayat ini ringkas, tetapi ia mematikan niat pelaku yang menyangka anda rela diperlakukan begitu. Bagaimana jika teguran lisan tidak jalan? Maka, kita putuskan akses mereka kepada anda. Jika pelaku masih meneruskan tingkah laku yang tidak diingini, anda perlu memutuskan hubungan dengannya. Beritahu pelaku bahawa anda mengharapkan mereka menjauhkan diri dan anda tidak akan berurusan dengannya lagi. Anda boleh berkata, disebabkan awak tak hormat permintaan saya untuk berhenti buat lawak lucah, saya takkan join minum petang dengan awak lagi. Jelaskan bahawa jika dia terus mengganggu, anda akan ambil langkah untuk menghentikannya. Ini adalah amaran awal sebelum laporan rasmi dibuat. Namun, saya faham, dalam persekitaran kerja seperti di penjara atau pejabat, kadangkala kita terpaksa bekerja dengan orang ini. Kita tak boleh lari sepenuhnya. Jadi, apa solusinya? Tetapkan sempadan, boundaries. Jika pengganggu ialah seseorang yang anda perlu jumpa dengan kerap dan tiada cara lain, anda masih boleh menetapkan sempadan yang masuk akal. Beritahu pengganggu untuk berhenti, melepak di tepi meja anda atau mendekati anda tanpa urusan kerja. Jika perlu berbincang fail, gunakan orang ketiga sebagai perantaraan atau saksi sekiranya perlu berurusan. Jangan biarkan diri anda berada berdua-duaan di ruang tertutup dengan dia. Zaman sekarang, gangguan bukan sahaja secara fizikal, tetapi juga digital. Jika pelaku cuba menghubungi, jangan jawab panggilan, email, atau teks mereka. Kenapa? Kerana pada ketika ini, anda telah menyatakan pendirian anda dengan jelas. Jika dia telefon berkali-kali di luar waktu kerja untuk ajak keluar walau dah ditolak, jangan angkat. Jika dia terus menghubungi anda, itu bukti jelas pelaku telah melanggar sempadan yang anda tetapkan. Hadirin sekalian, dalam mana-mana siasatan, air liur sahaja tidak laku. Kita perlukan bukti. Di sinilah ramai mangsa gagal kerana tiada rekod. Mulai hari ini, jika anda diganggu, jadi seperti penyiasat persendirian. Jika anda terus diganggu, simpan rekod setiap kejadian yang berlaku. Mempunyai bukti tingkah laku boleh membantu kes anda. Beli satu buku nota kecil. Catat tarikh, masa, lokasi, dan jenis gangguan. Seperti dalam gambar rajah ini, tuliskan secara spesifik, 23/10 chat calling di koridor, atau 15/11 touching my butt, sentuh punggung, di pantry pejabat. Jika gangguan berterusan, tindakan ini mungkin dianggap menyalahi undang-undang dan anda perlu melibatkan saksi atau rakan dipercayai untuk mengesahkan kejadian. Selepas bukti ada, jangan simpan sendiri. Anda tidak perlu berurusan dengan gangguan seorang diri. Pihak pentadbiran mempunyai dasar dan kaedah untuk menangani kes gangguan seksual. Saluran rasmi telah tersedia. Bercakaplah dengan kaunselor, pentadbir, pegawai sumber manusia, atau pegawai integriti yang dipercayai. Bawa buku log tadi sebagai bukti sokongan semasa membuat aduan. Ini menunjukkan anda serius dan teratur. Bilakah masanya kita perlu bawa kes keluar dari jabatan? Apabila keselamatan nyawa atau ketenteraman anda terancam. Jika gangguan itu mencapai tahap mengancam ketenteraman anda dan tidak lagi berasa selamat, sila hubungi polis dengan segera. Jika pelaku mula mengugut, mengekori anda balik kerja, atau melakukan serangan seksual fizikal.
Terangkan apa yang berlaku dan kemukakan sebarang bukti yang anda ada. Ingat, semasa buat laporan, berpegang kepada fakta dalam huraian anda, jangan masukkan emosi berlebihan supaya laporan itu kukuh. Akhir sekali, dalam dunia digital ini, kita perlu berhati-hati dengan jejak digital kita. Jika anda pengguna media sosial yang aktif, mungkin sudah tiba masanya untuk berehat daripada menghebahkan rutin anda atau menggunakan perkhidmatan itu sama sekali buat sementara waktu. Jangan check-in lokasi makan tengah hari anda atau post gambar on the way to work setiap hari. Walaupun anda mungkin memadamkan pengganggu daripada akaun anda, dia mungkin mempunyai cara untuk menyemaknya melalui akaun orang lain. Kurangkan pendedahan diri untuk mengurangkan risiko diintip. Tuan-tuan dan puan-puan pengguna modul latihan trainer ini mencegah gangguan seksual bermula dengan kesedaran, keberanian untuk bersuara dan disiplin untuk merekod bukti. Kita mahu tempat kerja yang selamat untuk semua. Sekian perkongsian modul latihan kedua dalam siri pencegahan gangguan seksual daripada Unit Pengurusan Psikologi. Sila teruskan dengan modul latihan ketiga dan penghabisan bagi siri ini sejurus mengambil kuis bagi modul ini. Terima kasih.